Alhamdulillah kita dah sampai ke Khartoum selepas 16 jam perjalanan, dan ni mungkin saya tempat kita nak berehat ke apa. Tapi jomlah kita tengok. Alhamdulillah, gaya-gaya misi ni dah nampak. Rupanya bukan tempat kita berehat, tapi tempat kita memulakan insya-Allah misi kita. Barang-barang pembendan dah siap untuk kita berikan kepada keluarga syuhada di sini. Kan 400 pack makanan di Khartoum, yang mana di dalam setiap pack ni kalau kita lihat ada beras 1 pack, kemudian ada vermicelli ataupun kita panggil kita faham Malaysia macam bihun, ada pasta, ada minyak, ada paste tomato, ada kacang dal, yang mana dan juga ada tepung, yang mana makanan asas ini adalah keperluan mereka setiap hari. Dan kalau boleh lihat juga di sekitar kawasan kita packing ini, boleh lihat ini adalah kawasan yang mana serangan berlaku juga. Boleh nampak kesan-kesan tembakan di sekeliling dinding yang berada di sini. InsyaAllah teruskan berdoa untuk kami supaya dipermudahkan urusan untuk kita sampaikan agihan pada hari ini dan hari-hari seterusnya.